Uncle-uncle, onti-onti, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak. Yelah, yang anak-anak tu, pakcik Nanat, makcik Nanat, yang anak-anak tu. Yang anak-anak dekat Evan tu, kenapa? Kenapa jadi penanak dekat rumah Evan? Evan tu dia duduk kat hutan. Dia duduk dekat hutan, kamu pergi kutip-kutip dia. Lepas tu, kamu ni, kenapa nanak-nanak sangat kamu ni? Kamu, teruskanlah kamu nak akau apa, kamu nak buat apa. Sukalah. Sebab kakak pun tak tahulah apa akan jadi lepas ni. Kalaulah kata, Epan-Epan tu naik kapal, nanti akan ada Popeye di Salaman, pupu. Kakak tak tahu. Sebabnya, ini kan dia melibatkan Epan. Epan ni dia besar. Besar, dia cerdik. Dia bukan kecil. Jadi yang nak menguruskan tu, apa-apa tu, dia mestilah melibatkan orang yang cerdik-cerdik juga. Cerdik-cerdik juga. Sebab kan dia Epan-Epan ni Epan-Epan ni haiwan yang, macam mana nak cakap? Dia takkan lupa, dia memang cerdik ingatan dia. Kalau lah kata dia serang seseorang tu dulu-dulu tu pun, sebabnya dia dah tahu dah. Epan-Epan ni. Kamu tak tahu ke? Kalau lah mata kasar ni, dia orang ni nampak Epan-Epan tu, kalau kamu letak nama dia orang tu gitu, gitulah nanti rakyat-rakyat ni nampak, sebabnya rakyat ni tak tahu apa yang ada dekat dalam perkhidmatan tu. Apa yang dibuat oleh perkhidmatan tu. Dia tak tahu. Dengar je bulat-bulat apa yang kamu cakap. Cuma ni kami rasa, macam lain je. Kenapa kecil je? Tapi kamu tak baik lah. Bagi mereka ubat penenang. Kamu bagi mereka ubat tidur. Ubat penenang kuat-kuat. Sebab itulah rosak saraf-saraf otak-otak mereka tu. Bukan disebabkan rindu je. Disebabkan ubat yang kamu suntik tu. Pakcik-pakcik doktor, makcik-makcik doktor. Doktor haiwan lah. Kalau dia suntik manusia. Sebab itulah doktor bagi. Dia jadi doktor haiwan untuk menyelamatkan haiwan. Tetapi, tak tahulah. Nak cakap ni. Takkanlah saya ni boleh tahu. Dia kisah yang dah lama dulu. Takkanlah 2016, 2006 dulu saya tahu kisah dia. Saya bukan orang yang duduk dekat penelitian. Tak pernah pergi pun. Saya ni. Saya tak nak pun pergi. Tak nak pun pergi sekarang. Sebab kenapa ramai kat situ? Onti-onti, angkel-angkel. Tak baiklah. Orang kerja ni yang betul. Macam mana disorok pun kalau Allah nak tunjuk. Sekejap aja begitu, begini. Tahu tak? Kenapa tu sebenarnya gajah-gajah tu, gajah pula, Epan-Epan tu dah keluar